Hujan weh. Macam mana aku nak keluar hiking? Sejuk. Benda yang first kita nak cari adalah snack. Tapi snack ni aku cari tak ada dekat supermarket, tak ada. Tapi kat DIY aku jumpa benda ni. Jadi macam mana cerita pun, jomlah kita ke DIY. Pasal aku nak tunjuk satu snack yang underrated gila, tapi benda ni mesra diet ni. Aku rasa ramai yang tak tahu. Ya Allah, itu ni. Mana tak benda tu? Inilah dia. Inilah dia. Macchiato. Ada strawberry, dia ada blueberry, coklat. Tapi aku ambil ni lah, blueberry. Sebab apa aku kata benda ni underrated? Sebab first, dia ada perisa di mana benda tu sedap lah. Kita parti dia punya sugar. Sebiji tu 0.51. Okey ya. Kalau bundak baru 1 gram. Dia pun siap mention lagi benda ni untuk breakfast ataupun snack, untuk exercise, fitness. So memang kenal lah dengan snack ni. Nak hidup melantak nasi lemak pagi-pagi sebelum ni. Baik apa makan binatang ni. Sehat apa sehat. Kira ni snack favourite aku lah. Jadi itu je lah apa aku nak tunjuk kat DIY ni. Tu je lah. Sekarang kita nak pergi ke supermarket lah. Gelap gila. Dia snack ni bukan tak function. Snack ni function. Lagi-lagi bila hiking kan. Sebab ada galanya, ada gala time-time kita duduk tengah memanjat tu kan. Kan penat kan. Mesti perut ni nak kena ada kudap-kudapan juga. So itulah. Let's go. Aku nak cari apa, aku pun tak ingat dah. Ni semua ni jangan diharamkan semua ni. Melainkan kalau hampa ni kuih kering, hampa nak gemukkan badan, sesuai dengan benda-benda ni. Ni sodium dah memang. Sodium tinggi mana bagus untuk badan. Apa benda aku nak cari je. Okey, jumpa. Okey, cerita pasal kacang. Kalau pemilihan kacang ni kan, jangan ambil kacang yang sedap. Maksudnya dia campur dengan macam-macam. Contoh dia campur dengan gula ke, dengan garam yang berlebihan. Tak mana contoh macam ni kan. Ni yang tengok sodium dia pun berapa 178. Dia kalau pemilihan kacang yang penyihatkan badan, hampa pilih yang roasted ataupun bakar. Ni contoh dia. Show sikit dia punya nutrition dia. Nampak sodium pun 27 lah. 77 lah. Berbanding dengan tadi tu 100 lebih. Gula 0.7. Okey ya. Ni aku jumpa dah Fitball Tapi ni aku tengok ni macam tak menyiapkan badan. Macam mana benda ni. Gula tak nampak, malah aku nak selok. Tapi benda ni pun function juga. Macam nak gain tenaga time duduk tengah-tengah hiking tu kan. Nak top up balik tenaga tu, kira patutlah kena ambil benda ni. Itu Fitball. Lepas tu apa lagi lah snack lah. A few moments later. Lagi satu. Kalau kata Fitball tu, kalau kata tak ada Fitball tu kan, apa tukar dengan dark coklat pun kira jadi juga benda tu. Tapi pastikan yang kurang gula lah. So kita dah settle bahagian snack.
So tu je lah snack-snack yang aku tahu untuk ni. Lah ni kita pergi dekat makanan yang berat sikit. Let's go. So makanan pertama, makanan yang aku jamin yang takkan diabaikan oleh semua orang adalah mestilah Maggi. Walaupun kita semua orang tahu yang Maggi ni benda yang tak sihat pun, Maggi ni memang sedap moi bila hampa makan tengah-tengah yang terjun, penat-penat hiking kan, tanpa masak Maggi tu, uish, nikmat weh. So tu makanan pertama hak berat, Maggi lah. Yang kedua ni, hampa makan roti pun tak apa. Tapi roti tu kalau boleh yang ada khasiat sikit lah, yang ada protein. Contohlah roti dengan tuna. Yang tu ngam lah. Jangan hampa pergi tibai roti-roti coklat, roti blueberry lah, apa benda lah. Sebab makanan berat settle lah. So kita pergi dekat last, iaitu ayam. Terus ngam-ngam aku sampai kat bahagian ayam lah. Okay, dia ayam yang first mestilah ayam kosong. Ayam mineral kalau tak ada tu mampus hampa. Dan ayam yang kedua ni 100 plus ayam isotonik. Ni bagus weh kalau nak menggantikan garam yang hilang dalam badan tu. Disebabkan kita kan berpeluh kan, dia nak ganti garam dengan mineral dalam badan tu, dia akan top up balik lah tenaga hydration. Satu lagi ada juga nampak lah. Ni ayam energy Glacier boleh, Gatorade ni. Tapi disebabkan aku nak kekalkan on diet aku, dia tak ada version yang no sugar pun. Okay, disebabkan kita nak kekalkan diet tu, ni yang ambil ni no sugar bye. So lagi mantap lah cerita dia. Okay, so tu je lah makanan dan minuman yang aku nak tunjuk, yang aku tahulah. Okay, settle aku punya perkongsian. Tapi ada juga benda yang hampa kena elakkan tau. Aku boleh kata kan, mesti ramai orang akan ambil benda ni. Walaupun benda ni sebenarnya benda yang kurang memberi kesan yang baik lah dekat tubuh badan hampa. Kalau hampa nak tahu benda apa, ni lah dia. Tapi bukan aku mention white ni, aku mention ni kopi. Kopi ni sebenarnya tak berapa nak bagus weh untuk hampa hiking gunung Kafein yang ada dalam kopi tu kan, walaupun benda tu merangsang untuk membakar lebih kalori kan, kalau aku silap betul kan dia menyerap air lebih banyak dalam badan. Jadi bila dia serap air banyak dalam badan tu, hampa akan cepat dahaga lah. Kopi ni memang tak kenal weh, sumpah tak kenal. Jadi itu je lah perkongsian aku kepada hampa untuk kali ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Thank you so much. Assalamualaikum.